saya ingin kemukakan satu idea, belum dibincangkan dengan Dato' SUT, tetapi kalau tidak menyalahi apa polisi kerajaan, mungkin kita boleh mulakan konsep kebun dapur. Kebun dapur ini adalah untuk rakyat berkebun di keliling rumah, menanam pelbagai tanaman yang boleh menjadikan hasil untuk dapur sendiri. Di samping itu, kita juga bekalkan dengan tanaman buah-buahan berpotensi tinggi. Kalau kita ingin galakkan ramai orang menanam, saya ingat satu masa nanti kita akan jadi pengeluar durian ataupun avokado ataupun nangka madu J33 yang terbesar di Sabah, hanya dengan kita mewujudkan pusat-pusat pengumpulan daripada kebun-kebun yang dihasilkan daripada kebun dapur. Jadi mungkin idea tersebut boleh dilaksanakan kerana saya mendapat ilham ini semasa lawatan saya di Thailand. Ya. So, adakah ini antara salah satu harapan daripada Datuk untuk keterjaminan makanan di Sabah ciri khasnya lah? Ya, kita selalu bergantung dengan pengusaha besaran, tetapi kita tahu ramai rakyat kita yang mengeluh mereka tidak ada modal untuk mengikuti ataupun untuk menjalani kebun-kebun yang diusahakan oleh syarikat-syarikat ataupun pengusaha lain, terutamanya untuk kita masyarakat luar bandar. Jadi kalau kita boleh wujudkan satu kerjasama di antara Pusat Semayan Jabatan Pertanian Sabah, Pusat Semayan LIGS dan Pusat Semayan-Semayan yang lain, kalau kita boleh perkasakan Pusat Semayan ini, kita akan dapat mengeluarkan benih-benih berkualiti dengan harga yang lebih murah supaya konsep kebun dapur ini dapat dilaksanakan sebaiknya. Ya. Itu tadi yang kebun dapur boleh sebut mencadangkan? Bercadang ke mencadangkan? Dicadangkan. Ya, terpulang dengan manajemen, insya-Allah saya rasa manajemen ataupun Dato' SUT pun tidak ada halangan kerana ini satu idea yang saya rasakan merakyatkan Kementerian MAFI kepada rakyat. Ya. So, maksudnya dalam perancangan atau kan? Saya dapat makluman Jabatan Pertanian ada program yang sama, tetapi kita perkasakan lagi. Bukan saya bilang kebun dapur, mereka juga boleh menternak ikan, ada kolam-kolam kecil keliling rumah, ikan telepia mungkin 100 ekor dan sebagainya kan. Kemudian boleh juga pelihara kambing 2-3 ekor kalau ada yang ada kawasan. Sebenarnya konsep ini mewujudkan satu hubungan kekeluargaan yang baik di antara keluarga tersebut. Kerana saya sendiri melaksanakannya dan ya modal kecil tapi impak dia untuk keluarga besar. Merapatkan hubungan kekeluargaan. Setiap ujung minggu nak pergi main golf. Kita berkebun di keliling rumah. Ada aktiviti. Jadi dalam tempoh 2-3 tahun kita akan nampaklah mungkin impak dia ramai masyarakat yang berkebun, berternak dan juga memelihara binatang-binatang ternakan. Kan? Ayam kampung pun okey. Ya. Ayam telur pun okey. Saya pelihara ayam telur dan saya jimat. Bulan-bulan saya jimat. Ya. Betul. Senang. Tidak susah. Ya? Lebih sehat. Ada yang cakap bilang modal. Sebenarnya modal hanya anak ayam telur ni 5.30 sen ya. Beli 10 ekor boleh dapat 8 biji satu hari. Kan? Besar rokok kan? Ya.